Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Cik. Cari apa? Kerja sini? Saya kerja sini. Oh, saya cari Puan Atikah. Oh, saya lah Puan Atikah. Oh, ya ke? Ha? Alhamdulillah jumpa juga. Tadi ingat dia dah sesat-sesat dah. Sebab apa? Banyak orang kata makanan tradisional di dalam ni. Alhamdulillah dah sekarang ni saya berada di Mama Midah. Orang kata usahawan dodol lah ni. Betul. Banyak dodol kat sini. Banyak dodol kat sini. Ni perisa asli Betul. kan? Ada berapa perisa dodol kat sini? Kita kat sini ada 7 perisa dodol. Ui, banyak. Banyak. Okeylah, ada kata 7 tu mesti orang kata berpengalaman lah dalam orang kata mengusahakan dodol ni. Sejak bila usaha dodol ni sebenarnya? Okey, kalau ikutkan kita start dodol ni daripada Allahyarham Datuk, Datuk saya. Haji Abu Bakar, kemudian beralih ke anak dia, Datuk Ali. Sekarang ni saya adik-beradik lah yang sama-sama dengan ayah usahakan produk ni. Itu dari tahun berapa tu kalau awal asal-asal? Kalau ikutkan daripada bapak saya dulu, daripada 80-an lagi dia dah buat dodol. Tapi kalau yang betul-betul komersial ni tahun 93. Kalau awal-awal dulu kira sampai sekarang 2025 hampir 40 tahun dah. Tahun 98 tu dia berpindah ke sini dan dikomersialkan dodol ni. Kita mula guna mesin, kita guna dapur kayu. Untuk saya kata mesti nak aim untuk halal juga. So dia bina satu kilang baru ikut spek persejilan halal. Dan Alhamdulillah hari ni kita pun dah mendapat persejilan halal lah. Mesin kita pun dah gunakan tenaga elektrik sepenuhnya lah. Alhamdulillah, itu dia. Betul. Orang kata sebab sikit sejarah dodol Mama Midah ni. Mula-mula daripada dapur kayu je. Kecil-kecil lah untuk orang kampung dah sekarang ni. Dan kita dah ekspor Betul. Kita dapat bantuan daripada Kuskop untuk grant ekspor lah. Wow. Dah pergi overseas. Paling jauh Betul. mana tadi? Kita pergi Island, Australia. Alhamdulillah. Kita dapat sana. Itu dia. Kalau dikatakan dodol ni sebenarnya memang makanan nak jadi kuda-kudapan lah. Betul. Dan sekarang ni dah jadi snack antarabangsa lah. Snack antarabangsa. Orang main daripada China makan, daripada Island makan. Betul. Dan paling mendapat permintaan paling tinggi masa bila tu? Masa musim perayaan tu memang kita punya order sangat penuh lah. So memang kita tak berhenti buat lah. Tak berhenti satu ya. hari sampai 3 shift kita masak dodol. 24 jam? 24 jam. Sebab satu shift 8 jam. So 24 jam kita masak dodol tak berhenti-henti. Saya ingat nak pergi tengok dia punya kawah dodol tu lah. Sebab dia boleh jalan 24 jam tu. Maknanya memang bukan biasa-biasa ni. Bukan kalik-kalik ni. Mesti hebat ni. Boleh ke Boleh, tempat proses? silakan. Boleh, jujur kita.